Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan muzik tahun 4 bersama dengan saya, Teacher Kim. Okey, untuk semua murid-murid yang mempunyai buku teks, jangan lupa untuk buka buku teks anda pada muka surat 11. Okey, pada hari ini, murid-murid akan belajar tentang cara menulis simbol muzik dalam manuskrip. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol yang penting ataupun asas dalam pendidikan muzik. Okey? Jadi sebelum tu jangan lupa untuk buka lembaran yang telah diedarkan bagi subjek pendidikan muzik pada muka surat yang pertama. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang balok dan juga clef. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, balok merupakan 5 garisan dan 4 ruang yang dilukis pada kertas. Okey, manakala clef terdapat 2 clef asas. Yang pertama ialah clef treble dan yang kedua adalah clef bass. Okey. Seterusnya, murid-murid boleh rujuk kepada buku teks pada muka surat 11. Okey, berikut merupakan simbol bagi balok. Ini yang dimaksudkan dengan 5 garisan serta 4 ruang. Okey, jadi balok ni kalau orang tanya maksud dia 5 garisan dan 4 ruang. Sebab dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 garisan dan 1, 2, 3, 4, 4 ruang. Okey, seterusnya adalah clef treble. Clef treble ni merupakan simbol yang dilukis di awal setiap balok. Okey, dalam satu barisan ataupun dalam satu baris balok akan ada satu clef treble yang diletakkan hanya di hadapan balok. Okey. Berikut merupakan contoh bagaimana untuk murid-murid lukiskan clef treble di atas balok. Okey, bagi melukis clef treble ni, murid-murid perlu memulakan lukisan ataupun penulisan murid-murid bermula dengan garisan yang kedua dari bawah. Bermaksud, titik pertama akan bermula pada garisan kedua dari bawah dan diikuti dengan langkah-langkah seterusnya sehinggalah membentuk sebuah balok yang sempurna. Okey, berbalik kepada lembaran kerja yang telah diedarkan, sekiranya murid-murid lihat, okey, terdapat clef treble dan juga terdapat clef bass yang telah dilukis. Apa yang perlu dilakukan adalah murid-murid perlu menyalin semula clef treble ke dalam ruangan yang telah disediakan. Manakala untuk clef bass juga sama, murid-murid perlu menyalin semula simbol clef bass pada ruangan yang telah disediakan. Untuk pengetahuan semua, fungsi balok adalah untuk membantu meletakkan kedudukan not atau dikenali sebagai pitch dalam muzik. Tanpa balok dan clef, pemuzik tidak akan dapat membaca not untuk dimainkan dengan instrumen ataupun alat muzik. Jadi, sangat penting untuk mempunyai balok dan juga clef dalam penulisan muzik. Selamat menyiapkan tugasan. Terima kasih.